Saya Zeto. 65 juta tahun yang lalu, Sporix telah mendarat di planet saya, Ravkon. Sporix pun meninggalkan Ravkon, mencari sasaran seterusnya, yaitu bumi. Kami ekori mereka. Dengan azam untuk menghapuskan Sporix, kami melawan bersama dinosaur untuk selamatkan bumi. Sehingga Morphin Master Legenda munculkan diri. Mereka datang untuk bantu kami. Morphin Grid menjalinkan kami dengan roh raksasa. Kemudian, Morphin Masters berikan misi kami. Misi saya adalah memastikan Sporix tak bebas di alam semesta lagi. Tapi sekarang, kita perlu carinya dan dapatkannya semula. Dah bersedia? Saya masih tak percaya. Saya akan pulang akhirnya. Entah macam manalah sekarang ni. Rasanya kenal dengan tempat ni. Saya rasa lembah ni ialah Emoh Ruah. Bandar asal kita. Menara-menara ilmu di situ dulu. Beribu buku untuk setiap cendekiawan. Sana pula Spaceport. Tempat paling bising di bandar. Keluarga saya tinggal di kaki bukit sana tu. Dan di belakang Rabung tu tempat pasar lama. Sebelum Sporix datang. Okey semua. Saya berjalan dengan senyap sambil mendekati Dino Henge dengan perangkap hantu saya yang mengesan dan menangkap hantu. Betul tu, Buzz Blaster. Hari ini, saya nak buktikan hantu memang wujud. Apa? Janganlah pandang macam tu. Macam biasa, sentiasa melarang saya buat benda yang saya anggap penting. Boleh jangan anggap saya budak lagi? Boleh tak, Atuk? Saya nak minta maaf sebab berkasar dengan Atuk tadi. Saya bersyukur sangat ada orang yang sangat sayangkan saya. Ada makhluk legenda berkeliaran dan awak nak kami buat laporan atas pengkalan tentera lama? Tempat tu tak menarik atau menakutkan? Hei, takkanlah dah putus asa. Yang penting, nak berjaya di Blast kan? Percayalah, tak salah nak langgar peraturan sikit. Saya nak minta maaf sangat. Saya tak patut suruh awak ingkar jin dan teruskan cerita tu. Awak boleh cedera teruk dan semuanya salah saya. Ada sebab lain. Di sepanjang hayat saya ni, saya mencari jawapan. Dia dorong saya untuk siasat misteri lain juga. Saya fikir kalau saya selesaikan, mungkin ada petunjuk tentang mak ayah saya. Dia kata saya tak nak dengar. Boleh percaya tak? Pernah sekali ada orang jatuhkan pin dan saya kata, apa tu? Saya boleh dengar pin jatuh. Saya dah cuba. Bagi amaran. Saya tahu. Saya ingatkan saya lebih arif. Betul cakap awak pasal sikap saya. Saya hampir gagal sebab terlalu sombong tadi. Gagal terus. Terima kasih sebab jujur dengan saya. Apa masalah dia hari ni? Kejap. Betul ke? Cakaplah sebab saya nak cakap sesuatu. Bunga tu sebenarnya untuk Amelia sebab saya suka dia. Awak kesatria? Oh ya, maaf. Saya tak suka ditemu ramah. Tak ada rahsia. Cuma berlatih sampai mahir. Ayah saya yang cakap. Kadang-kadang dia latih saya. Bila dia tak sibuk, dia jadi warden taman. Ayah tiri sebenarnya. Ada sesiapa hilang pemberat kertas? Wow. Memang rasa penuh kuasa. Ini memang impian jadi kenyataan. Tunggu sekejap. Saya tak suka pakai skirt. Terima kasih, Mak. Nasib baik tak kena serangan jantung. Saya tahu Mak nak bantu tapi saya betul-betul tak nak pakai gaun. Saya dah kata saya tak nak pakai gaun. Memanglah dia pereka fashion hebat. Tapi saya asyiklah jadi model dia masa membesar. Walaupun memakai gaun dan skirt berenda tu buat saya mual. Dah besar panjang pun mak saya masih tak faham. Saya jadi marah dan saya buang. Saya ikut perasaan sangat. Saya pun sayang mak. Saya nak kumpul duit untuk beli gitar. Papan nada yang dimainkan macam gitar tu. Benda mahal jadi kena cari duit. Saya masih kena belajar. Mestilah boleh. Semua orang boleh buat muzik. Hei, maaf sebab tak bagi tahu apa yang berlaku tadi. Saya tak suka cakap benda macam tu. Tapi awak semua kawan saya. Dan saya akan jadi lebih terbuka. Cantik rantai tu. Beli kat mana? Ianya macam benda yang Power Rangers ada. Yalah, saya pernah jumpa mereka beberapa kali. Saya pasti mereka nak simpan benda tu. Ayah memang hipokrit. Ayah nak saya bagi sokongan kepada ayah tapi
ayah langsung tak sokong saya. Tapi betul juga kata ayah. Selama ni saya main muzik sebab ia seronok. Tapi lepas persembahan tadi, saya sedar saya nak bawanya ke peringkat yang baru. Kataan tu agak menakutkan. Tapi ya, macam itulah. Kalau boleh. Apa khabar semua? Hai, Zeto. Awak semualah ranger baru. Saya Ion. Makanan. Boleh rasa? Lapar betul ni. Saya suka sangat kalau macam tu. Tapi ada satu syarat. Saya patut jadi ketua. Zeto bukanlah sehebat mana yang awak sangka. Apa saya dah buat? Kalau saya tak buat, kita semua dah mati. Inilah hakikatnya kan. Membuat pilihan sukar sambil dinilai mereka yang tak faham apa-apa pun. Saya ni kawan awak. Dan saya pun buat macam tu. Ia tak mudah. Saya dah faham. Selamat datang kawan semua. Semua nampak lapar. Boleh saya ambil snack? Separuh cyborg, separuh dinosaur. Memang pelik saya tahu. Saya pun ambil masa biasakan diri. Janganlah cakap kalau. Saya pasti Rafcon masih selamat. Tunggu. Saya dah kaji Sporix berjuta tahun dan hasil kajian saya dah muktamad. Sporix tak boleh dibunuh. Macam mana mereka boleh bunuh? Saya tahu, Zeto. Tapi Sporix tu tak boleh jatuh ke dalam tangan musuh. Itu apa dia cakap. Tapi, sejujurnya, saya rasa ada sesuatu tak kena. Semua orang buat silap. Awak sedar dan kalahkan penjahat tu. Saya bangga dengan awak, Zeto. Saya tak apa-apa, tapi perisian saya memang kena dinaik taraf. Jadi, saya ceritakan pasal pesta 3 matahari Rafcon. Saya periksa kalender galaksi dan pesta tu pada hari ini. Mungkin ada komponen yang rosak. Maaf atas hadiah awak, Zeto. Walaupun idea tu bagus, malangnya saya langsung tak ada alat ganti yang diperlukan. Wow, awak betul-betul baik hati, Ayom. Mana sumber tenaga tu? Saya kena dapatkan. Beritahu saya, biawak tua, sumber tenaga tu. Di mana ia disembunyikan? Jangan main-main dengan saya. Sayalah Void Knight. Dan awak tak boleh tandingi kuasa saya. Inilah bendanya. Ia Sporix. Inilah tenaga yang saya kesan, yang saya perlukan. Saya kena kumpulkan lebih banyak Sporix. Sehingga mesin saya ada tenaga mencukupi. Barulah rancangan saya akan lengkap. Banyak dah jadi sejak kemalangan tu. Awak makin maju. Nampaknya raksasa Sporix tunduk kepada awak. Tapi kenapa berhenti di situ? Dengan kuasa raksasa Sporix, awak boleh membalas dendam. Dah lupa apa manusia rampas daripada kita? Saya lebih daripada Santora. Lebih daripada apa saya jangkakan. Inilah kuasa sebenar Sporix. Sayalah Void Queen! Sayalah Mugas yang perkasa. Ya! Siapa akan halang saya dari musnahkan bandar ni? Syabaslah semua. Saya suka warna-warna tadi. Sekarang, rasakan ni. Mugas yang perkasa dah kebantah kembali. Dengar ni, saya nak tolong awak. Raksasa Sporix kena bekerjasama. Awak ada bos. Saya suka ikut arahan. Cantiknya topi. Seronoknya. Saya cuba. Saya nak topi yang sama hebat dengan topi Hexcurio. Saya dah tak berlendi. Buat hajat pada Azimat dan permintaan akan tertunai. Azimat ni sangat terhad. Dan harganya $2. Saya dah jadi cendawan semula. Miu Miu dah kembali beraksi. Lakuna saya memang terbaik. Hei, bos. Boleh saya pinjam voucher? Saya ada rancangan baru dan saya perlukan adang asap. Bagus. Saya dah agak awak akan telefon. Kalau nak dia balik, bawa semua Sporix awak ke Eden Plaza dalam sejam dan kita buat pertukaran. Jemputan kita dah sampai nampaknya. Mulakan persembahan. Ya, awak dah kembali. Kami faham. Banyak cakap betul lah, bla bla bla. Kami dah cukup koram di sini. Jadi apa kata awak pergi berlayar atas laut sana. Lihat, potion baru saya.
Ia cuma berkesan beberapa minit. Tapi sepanjang tu, sistem tempur saya akan jadi hebat macam magic. Tapi mana gayanya, elemen teaternya dan bau awak macam ikan kut yang hanyut. Fortnite tak nak keluar dari bilik rahsia. Saya dibina untuk lebih kuasa. Dan saya dah bosan tunggu dia berikan kepada saya. Jadi saya nak ambil sendiri. Dengan kuasa Sporix ini, saya akan capai kekuatan maksimal. Tidak, tugas saya memang kena hapuskan Power Ranger. Dan ini ialah masanya. Awak fikir itu cukup untuk kalahkan saya? Saya? Kejap! Jangan! Biar betul, Mukas. Kenapa lama sangat? Saya nak musnahkan Zod tu. Nampak menyelerakan. Tidak! Aiskrim saya berhenti bercakap dan bersiap sedia untuk melawan Henchman Aqua saya yang baru dan terkini. Masa untuk selam ke laut dalam. Kelajuan maksima ke depan. Rindu saya tak? Nama awak Red Mate kan? Kalau dahaga, minum lepas ni. 3 Ranger larikan diri. Boleh tahan juga. Mereka lari sebelum saya dapat bunuh mereka. Awak takkan bertuah sangat. Cukuplah masa bermain. Betul, larilah. Saya masih menang. Seronok dapat jumpa semua orang. Boleh panggil dengan nama Snake Eye. Dan Boy Queen boleh panggil saya hamba-Nya yang rendah diri. Mereka takkan jangka apa-apa. Dan mereka takkan lepaskan diri. Sekarang giliran awak pengkhianat. Kalau awak tak serah diri, awak akan derita. Itu je kehebatan awak. Macam mana Boy Queen boleh bersama makhluk yang lemah? Semua ni ukiran dinosaur. Mungkin berjuta tahun lamanya. Saya Dr. Kana. Saya Emilia. Hari pertama kita di sini dan kamu dapat kawan baru. Mak suka dia. Yelah. Kami nak cuba rungkam misteri Dino Henge ni dengan bantuan sistem imbasan saya. Bori, Oli, kamu okey tak? Kalau betul, ini masalah besar. Ya. Hai, Oli. Saja telefon nak lihat sama ada simulasi penggalian yang kamu hantar dekat Mak ni betul. Apa pun, apa khabar? Kamu tak laporkan pada Mak apa yang berlaku dalam minggu ni. Susah betul nak berhubung dengan kamu sekarang ni. Apa? Dulu tiap-tiap hari kamu telefon Mak. Sekarang, macam susah betul. Mak cuma minta kamu terus terang tentang perkara tu, bukannya cuba mengelak Mak. Yang mana ianya termasuk mematuhi komitmen kamu. Bagus kamu datang balik. Kita pasukan yang mantap. Pasukan Akana. Akana. Saya Warden Taman Gracia sebenarnya. Dan awak tak dapat kebenaran untuk ada di sini. Saya tak peduli kalau awak wartawan atau Ratu England pun. Awak menceroboh. Jadi, kemas barang. Mana kamu dapat benda tu? Kamu patut simpan duit tu. Bulan ni je, kamu belajar harmonika, biola dan seruling. Tapi satu pun tak mahir. Ayah dah tengok persembahan kamu tu. Hebat sekali. Ayah ada fikir tentang apa kamu cakap yang tentang bagi sokongan. Selama ni ayah fikir bermain muzik ni cuma membuang masa aja. Tapi lepas tengok persembahan kamu, ayah sedar. Ayah sedar kemarahan ayah tak berasas. Tapi ayah akan berubah. Ayah terima muzik sebahagian daripada diri kamu. Kamu kawan baru Emilia. Dia tak henti-henti cerita pasal kamu. Saya pop. Oh, sayang. Kenapa kamu tak minat buku mewarna aja? Kamu marahkan Atuk? Oh, Datuk langsung tak jangka. Kamu dah kenapa ni? Nasib baik dia tak cedera. Terima kasihlah sebab lindungi dia. Oh, tak perlu. Saya cuba tapi susah nak halang dia buat benda berbahaya. Dia rasa saya ni kuat risau tapi masa Emilia bayi, ibu bapanya hilang dengan cara yang penuh misteri sebenarnya dan saya janji saya akan jaga Emilia kalau apa-apa jadi kepada mereka. Dari kecil lagi, dia memang taksub dengan alam gaib. Dengan harapan dia dapat jumpa jawapannya. Kita ada cuti ke? Saya tak sedar langsung. Okey, ceritakan idea hebat awak tu. Macam yang saya selalu cakap, Buzz Plus bukannya untuk cerita hantu dan makhluk asing. Awak pergilah ke Dino Henge, tapi saya nak artikel berfakta tentang tempat bersejarah tu. Tak nak yang
paranormal. Dan kita tak akan dapat berjaya di Buzz Blast ini tanpa usaha daripada setiap seorang daripada awak. Tapi, sebagai bos, saya kena fikir tentang masa depan kita. Sebab itu, saya buat keputusan untuk melatih pembantu baru supaya pada masa depan saya akan ada pengganti. Ini dia adalah android baru saya, Jebba. Taklah. Awak tu pelik. Saya tak nak sesiapa tahu apa jadilah. Memalukan. Hari ini ialah hari yang mengujakan untuk stream langsung Buzz Blast. Tengah hari nanti, kami akan capai 10 juta pelanggan. Untuk raikan, ini adalah antara klip paling menarik Buzz Blast. Bila orang fikir Buzz Blast, mereka fikir orang remaja membuat benda yang menarik. Masa untuk tunjuk Pine Ridge siapa saya sebenarnya. Selamat pagi, Jane. Dah tentu. Siap. Kami dah sampai, tapi kita nak buat apa? Okey, tak apa, Jebba. Berita terkini. Raksasa Sporix telah pecah masuk Museum Pine Ridge dan mencuri bola nefrat yang terkenal. Cubalah bertenaga sikit, Jebba. Mujurlah, Power Rangers tiba untuk halang mereka. Siaran masih berlangsung jadi penonton kita cuma kena tunggu sekarang. Dan kita akan nampak Opal dari sini. Sesuai sangat. Ya. Jane, kenapa perlahan sangat? Cepat. Saya tak... Jane! Jane! Tidak! Saya gembira awak okey, Jane. Saya tak tahu nak buat apa tanpa awak.